Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke podcast Sastra Cyber. Saya Faizah, hos anda. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat dekat dengan jati diri kita, hilang nilai atau hidup semula. Dilema sastra klasik di alam cyber. Tujuan episod kali ini adalah untuk melihat bagaimana naskah-naskah agung nenek moyang kita mampu bertahan dalam arus teknologi yang serba pantas. Adakah pendigitalan ini satu penyelamat atau sebenarnya ia perlahan-lahan menghakis keaslian sastra klasik kita? Isu ini penting kerana sastra bukan sekadar teks, ia adalah jiwa bangsa. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendigitalan sastra klasik. Syazri, boleh kongsikan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Faizah, hos bersama saya pada hari ini. Okey, secara ringkasnya, pendigitalan sastra klasik adalah proses mengubah naskah fizikal seperti manuskrip lama atau buku kepada format digital seperti e-buku, arsip dalam talian atau aplikasi interaktif. Okey, untuk tujuannya adalah jelas, sebagai pemeliharaan dan memudahkan akses kepada orang ramai di seluruh dunia. Bentuk pelaksanaannya pula pelbagai. Ada yang berbentuk imbasan arsip ataupun dikenali sebagai PDF, dan ada yang lebih moden seperti adaptasi animasi ataupun audiovisual di media sosial. Namun, sejauh mana teknologi ini membantu tanpa merosakkan identiti asal, mari kita dengar pandangan daripada Ashikin. Dipersilakan. Menarik sekali ya saudara Syazri. Pada pandangan saya, teknologi adalah satu jambatan yang membantu melestarikan sastra klasik dengan menyediakan rumah baru yang lebih tahan lama. Contohnya, melalui pengkalan data awam, teks asal tidak akan reput dimakan zaman. Namun, cabaran adalah mengekalkan identiti budaya. Kita perlu memastikan elemen estetik seperti bahasa puitis dan konteks sejarah tidak hilang apabila disalin ke dunia digital. Teknologi harus menjadi alat untuk mempersembahkan keaslian, bukan mengubahnya menjadi sesuatu yang terlalu asing sehingga hilang ruhnya. Saudara Hilmi, apa pula pendapat anda tentang penerimaan masyarakat moden pada zaman kini? Saya setuju dengan Saudari Ashikin. Adaptasi digital ini sebenarnya satu langkah menjemput masyarakat moden kembali kepada warisan. Anak muda sekarang lebih banyak menghabiskan masa di skrin, jadi membawa sastra klasik ke alam cyber adalah cara paling efisien untuk mendekatkan mereka. Namun, ada risikonya. Adakah mereka hanya melihat luaran tanpa memahami makna mendalam? Jika kita hanya buat kandungan viral tanpa pengisian, ia mungkin menjauhkan mereka daripada nilai sebenar sastra itu. Jadi ia berbalik kepada peranan manusia di sebaliknya. Bagaimana pula dengan saudara Ikmal? Okay, setuju saudara Helmi. Malah kalau kita tengok teknologi ni sebenarnya pemandu dia tetap manusia. Secanggih mana pun platform digital yang kita ada. Kitalah yang menentu orang kata hala tuju tujuan tersebut. Sebab itu peranan pekaji, pendidik dan content creator sekarang dah berubah. Kita tak boleh sekadar pindahkan teks lama ke skrin digital. Kita kena pastikan faktanya tepat, cara penyampaiannya kena dengan selera anak muda sekarang ataupun kita panggil Gen Z. Tapi dalam masa yang sama, ruh dan identiti budaya tu tak hilang. Cabaran terbesar kita adalah untuk pastikan seni yang mencorakkan teknologi, bukannya algoritma media sosial yang menentukan nilai seni sastra kita. InsyaAllah dengan usaha kolektif macam ni, sastra klasik kita tak akan hilang nilai, malah akan terus relevan untuk yang akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Ikmal, saudari Ashikin dan juga saudara Hilmi atas perkongsian pada podcast kita pada kali ini. Sekian saja, kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Baik, Puan Faizah, terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita Terima pada hari ini. kasih.